Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Qala al-musannifu asyarifuna rahimallahu ta'ala wa nafa'ana min ulumihim wa ja'alna amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Fa'idatun warada an man mata yaumal jum'ati au lailatiha amina min adzabil qabri wa fitnatihi wa arada aidan man arada qul huwallahu ahad fi maradin mautihi miatan maratin lam yuftan fi qabrihi wa amina min da'tatil qabri. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idatun, bermula ini satu fa'idah. Warada, dan telah datang ianya hadis, an-naman, bahawa sungguh siman, dan telah datang ianya hadis, an-naman, bahawa sungguh siman, mati yaman yaumal jum'ah, pada uro jum'ah, au lailatiha, ataupun malamnya jum'ah. Ulang dia tu. Sungguh siman yang mati ia nyaman yaumal jum'ah, pada uro Jumaat dan malamnya Jumaat, amina, niscaya aman ia nyaman, anil azabil kabri, daripada azab kubur, wa fitnatihi, dan fitnahnya kubur. Imanya adab kubur dan fitnahnya kubur. Saya aman yang aman daripada azab kubur dan fitnahnya kubur. Si berangkaso yang mati, yang meninggal uro Jumaat atau meninggal malamnya Jumaat, aman daripada azab kubur dan fitnah kubur. Azab kubur, ana dimpit li kubur, ana ijak kala ni aduk kubur. Fitnah kubur, muka nang kir, pertanyaan muka nang kir. Pertanyaan malaikat muka nang kir. Menan. Artinya hana ju. Berarti ya tanya ni malaikat hana ju. Maka ji tanya tam laki meninggal uro Jumaat dan malam Jumaat. Uro ataupun malam. Ban. Kadungku yang kan? Bangjur kan? Ada ni duduk dua ni, ada adun dua ni. Yang pakai dua ni. Pakat dah orang kampung na. Okay ya na. Pakat orang kampung na. Kamu sudah udah kapim kan ada kubur. Pak dari mana? Meninggal jika dalam neraka je. Yang lain kecuali ji selamat ni. Selamat iman. Nak ucap. Kafi ana ada kafi li. Pergi nak ucap. Kahana li kafi. Meninggal malam Jumaat. Lagi ancit. Orang Jumaat lagi ancit. Ada ucap, ada kayu. Hai ji. Tetap lagi biasa. Awak hai kafi. Ya. Jika ingkar je kan? Kita saja gara-gara ingkar. Ingkar hai ten semayang. Nah ji ko aje semayang ko kan. Ke beliau nya ya. Semua ji ingkar sagai. Ingkarnya ke nyan yang kena. Degdi ji meninggal, empat ucap dua kalimat syahadah, tamang Islam. Meninggal orang Jumaat betul. Tapi malam Jumaat yang tetap ada kubur kan. Hana pokoknya. Fitnah kubur hana, ada kubur hana.
Tak. Jadi tengok tepi-tepi dah melaki bermelenggai malam Jumaat bulan Ramadan. Lagi pada lain lah. Nabi bermati kamu lam rahmat malam Jumaat bulan Ramadan. Benar kan benar? Ya udah. Ya benar nunggu Ramadan kan? Kaji baik berapa dah lah. Ule memang macam tentang le. Angkat tengok. Bekah. Wa warada aidan dan telah datang pula dan datang ianya hadis pula man qara'a qul huwallahu ahad. Bermula siman-siman yang berkata yaman qul huwallahu ahad fi mardi mautihi pada sakit matinya siman. Mi'atan akan sirtuhga mi'atan maratin akan sirtuhga niscaya lam yuftan fi kabri niscaya hana dipersempitkan niscaya hana sempit ia nyaman fi kabri pada kuburnya man. Jadi si barangkasa yang tim baca qul huwallahu ahad. Ya, wate kena sakit mati. Kena mati. Ya, nyan dongku hana fitnah kubur. Hana sempit kubur. Iftanyan fitnah ya. Hana fitnah hana ia nyaman pada kubur nyaman. Hana fitnah ia nyaman pada kubur nyaman. Wa amina dan aman ia daripada sempit kubur. Hatihan sempit kubur. Dan aman ia aman daripada sempit kubur. Han sempit kubur. Oh, jadi baik bawa amai qul huwallahu ahad. Surah benar lega kaje. Ataupun lu sembahyang maghrib benar tapi istiqamah mu 5 go. Han 5 go lega kaje. Istiqamah. Men si berangkaso yang tengkun lagian kena matinya insya-Allah. Han kena adab kubur, fitnah kubur dan han sempit kubur. Luah kubur. Sesuatu yang kehendak oleh Allah tentai kan. Sesuatu yang kehendak. Memandum pi. Sesuatu yang kehendak. Kau hura ke Allah. Mengkiban hana sempit gurenan. Oji tengok kubur luah tu. Luah kubur. Noh je dajak. Je dah main lang kubur. Je dajak lam dah singgah ba kubur tetangga. Guru yang meninggal yang samping tu. Assalamualaikum nak tanya. Kata betul le. Assalamualaikum. Mai dah kun. Long gak wo chi nak kero ni. Menan lah pro-pro aja. Kan ungku belang jerun, nak galak yang sempit kubur, galak luar kubur. Wah, mamai nunggu, mamai qul huwallahu ahad. Yang aku berani ji, anak hai amai. Tadi ojo masa maghrib ni kan. Ini maghrib wirid dia apa? Yang qul huwallahu ahad. Yasin. Anak aku terap lagi kota. Titip maghrib Yasin. Yasin.
Ngan kai le. Wajawaza siratil alal kufa ala akufil malaikati. Nah ni kan. Barian. Nah. Dan melewati sirat pertanyaan di atas akufil malaikat, di atas jalan di atas jalan malaikat ataupun di atas pertanyaan malaikat, soal-soal malaikat. Arti tak lewati tengku. Tak lewati pertanyaan daripada malaikat. Nya tatim amai kul huwallahu wahad. Hati hana ju pertanyaan malaikat. Min siratil alal jannah, daripada jalan kepada surga hingga memboleh ia. Apa makna siratil alal kafi malaikat? Jumlah malaikat ijnahatiha, hatta sehingga boleh baginya daripada jalan kepada syurga. Arti tamang dalam syurga ni. Jalan untuk tamang dalam syurga. Apa kau ni? Meong tamang dalam syurga. Jadi jalan untuk menuju syurga. Ya. Wa warada aidan, dan telah datang ianya hadis pula, man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lazim-lazim yang berkata ianya, ya nyaman, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akan berdemikian arba'ina, akan 40 maraten 40 kali fi maradihi, pada sakit nyaman, famata fihi, maka mati yaman padanya sakit nyan, u'tiya ajra syahidan, diberikan akan nyaman akan ajra, akan pahala syahid. Fa'in bari'a, dan fa'in bari'a, dan terlepas iaman akan sebagai lepas pengampunan laha baginya, bagi nyaman. Ghafarallahu lana wa a'adana min adzabil qabri wa fitnatihi. Wa ghafarallahu, pengampunlah Allah Ta'ala lana bagi katanya, dan pelindung ianya Allah Ta'ala akan katanya, bani pelindung minal adzabil qabri, daripada azab kubur, dan wa fitnatihi, dan fitnah yang kubur. Kali ya. Di si berangkasa yang temkun la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Padung gai kun 40 gai kun. Mati kan gebi pahala cahit. Degdi mati gebi pahala cahit tunggu. Amal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nyan tungku basalah halun doa ataupun hanya ke doa taubat Nabi Nabi apa? Nabi Adam. Nabi Adam ke Nabi
Yang dia tengok damai kan. Ya dah. Damai berarti dengku gebi pahala lagi urang cahit. Pahala cahit gebi ju. Meninggal itu pahala cahit gebi, mati cahit. Oh. Dan gepu lepas daripada pengampunan Allah. Tiga pampun oleh Allah. Nah dosa berarti hapus oleh Allah Taala. Ataupun kang hapus getempel. Menanlah kata. Mo. Pampun oleh Allah Taala akan ketanya dan pelindung oleh Allah Taala akan ketanya daripada adab kubur dan fitnah kubur. Ban. Nyo ono na temayang. Nyo na payang dah keun bacuk dah keun kaje ono. Nyo ke ka bab lailang kan. Bab zakat. Engko nyan dari mantan orang engkau nama cerih menan. Lagi adik Rasul dia. Ka ada mayang. Engko lim ban ada mayang lim. Biasa ro nang karang nak ada mayang jual. Seban ku Medan. Ulang maknanya gue dari lam yakin. Lam yakin tu kau beri amin amin kau tu kau beri. Ba. Lam yakin. Silikut. Waratul Allah bimarbu. Ghafarallahu. Gapampun oleh Allah Taala lana bagi katanya. Wa'af. Waratul Allah. Allahu Ahad. Nah. Lu tak kau jengai. Ni saya hana yo fitnah. Ana kena fitnah ya nyaman fi qabrihi pada kubur nyaman dan aman ya aman daripada sempit kubur. Dan aman ya aman daripada sempit kubur. Hati hana sempit kubur. Kau tua hai. Bu. Jauh dah. Minta intro kena. Nak boleh. Dah ada yang lain? Ujian malam Senin ke ni? Buat lagi biasa lu. Wah belah lepuk belah. Dua minggu dia ya. 2 minggu ya. Dia nama dia dah. Aduh. Lah nyan kadang. Saya ulang nunggu ulim ni ke? Bismillahirrahmanirrahim.